Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam rancangan Cakna Kesihatan Hulu Selangor bagi bulan Jun 2026 lah. So pada bulan ni kita pilih satu tajuk yang mana mungkin kepada petugas kesihatan yang masih tertanya-tanya sama ada vaksin influenza ni penting ataupun tidak, ataupun berkira-kira nak mengambil vaksin influenza ni. So disebabkan itu daripada unit KEPAS sendiri membuat inisiatif untuk membuat CME tentang taklimat program pemberian vaksin influenza untuk petugas kesihatan. Oleh itu kita bawa, nak kata jauh taklah jauh, nak kata dekat pun tidaklah dekat kan. Jadi kita bawa daripada Klinik Kesihatan Serendah iaitu Dr. Alia, pakar perubatan keluarga daripada Klinik Kesihatan Serendah untuk orang kata memperjelaskan, memperkupaskan kenapa kita especially sebagai petugas kesihatan penting untuk kita ambil vaksin influenza ni. Mesti ada sebab-sebab tertentu dan orang kata faktor-faktor yang menyebabkan kita antara orang yang penting untuk mengambil vaksin influenza ni. So tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Alia untuk berkongsi dengan kita mengenai vaksinasi influenza. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kepada Puan Nurul ya dan unit promosi untuk bagi ruang lah untuk kami buat taklimat program vaksinasi influenza bagi healthcare worker. So ini saya akan mix English dengan Malay. Kalau ada yang nak stop ke, nak tanya ke, boleh tanya straight away, just angkat tangan saja ya. Saya tutup saya punya gambar jap. Okay, so kita mula ya. Okay, so okay, so banyak orang tanya, kenapa nak buat taklimat influenza untuk healthcare worker? Kita dah tahu dah, apa lagi yang boleh kita belajar? Actually, kalau ikutkan ya dekat uptake untuk healthcare worker untuk ambil influenza jab dekat KKM tak banyak. Ya, 50, kalau berdasarkan last year punya census 50.75%. Maksudnya tak banyak yang nak ambil influenza vaksin di kalangan healthcare workers walaupun mereka sudah ada knowledge kenapa perlu. So tujuannya kita tengok kenapa dia tak penetrate kepada healthcare workers ataupun ada ke yang salah faham, yang confusion ke, boleh ambil ke tak boleh ambil ke. Ya, so kita akan terangkan lebih lanjut dalam taklimat inilah. So buat masa sekarang kita cakap ya. Sekejap, sebab doktor punya Windows, screen tu dia ada yang Google Meet punya, so dia agak terlindung untuk yang lain. Boleh? Okay. Alright, lepas tu yang bawah sekali tu doktor, yang stop sharing tekan hide. Okay, thank you. Alah, tak boleh. Oh, tak boleh? Okay. Boleh. Okay. Yeah. Right. Boleh Okay. So kalau kita tengok berdasarkan the latest yang saya boleh nampak lah dalam all of the newspaper semua tu, as of 1 Disember 2025, masa tu tengah dapat ada outbreak untuk influenza di Malaysia. So masa tu memang kita cakap yang news yang panas lah, ditanya ada tak bekalan vaksin yang cukup. Banyak orang yang pernah pergi cari dekat hospital, dekat klinik. So dia cakap bekalan vaksin memang cukup untuk semua anggota kesihatan dan juga kumpulan yang berisiko tinggi di Malaysia. Ya. So kenapa kita nak bagi? Sebab actually kita ada sasaran ya, daripada WHO yang menunjukkan kita nak actually protect minimum 75% of our healthcare worker yang at risk untuk dapat vaksinasi influenza. Itu sasaran minimum WHO. Tapi untuk KKM ialah 80%, 80% daripada healthcare workers yang berisiko mesti dapat ya, vaksinasi influenza. Nah, kenapa kita nak cakap influenza ni penting? Kenapa kena vaksin? So macam kita pernah alami sebelum ni masa zaman COVID. So dia keluarga sama. Ya. So it is macam acute respiratory punya disease. Maksudnya dia adalah jangkitan kuman yang daripada respiratory tract, daripada aliran pernafasan. Ya. So yang ini boleh simptom dia macam demam, demam tinggi,
batuk, sesama, sakit-sakit badan, ya. Tetapi untuk virus ni dia boleh menyebabkan komplikasi yang teruk macam kita panggil pneumonia, ya, radang paru-paru. Itu yang kita nak avoid. So macam mana dia boleh merebak? Dia boleh merebak melalui batuk dan bersin berdekatan kalau orang tak tutup mulut, tak pakai mask, ya, ataupun sentuhan daripada permukaan tercemar. Sebab virus ni boleh hidup boleh hidup dekat permukaan lebih kurang 72 jam. So kalau dia bersin, lap tangan dekat meja, lepas tu orang lap kat meja, itu pun boleh dapat. Ya? So ada banyak soalan. Masa sebelum ni pun Dr. Fazi pun ada tanya saya soalan semalam. Tapi saya dah dapat dah tahun lepas. Kenapa nak dapat hari tahun ni pula? Kenapa tiap-tiap tahun perlu dapat influenza vaksin? So kenapa kita perlu dapat ialah setiap tahun jenis yang kita nak target, yang dia punya komponen daripada influenza vaksin tu berbeza. Pada setiap tahun WHO akan mengadakan satu sesi perbincangan dan mereka akan analyse semua jenis virus influenza yang tengah merebak di dunia dan mereka akan pilih yang mana yang paling common dan dia akan komponen vaksin yang baru. Ya? So kalau macam 2025 punya vaksin, sebenarnya dia komponen 4 jenis virus. 2 influenza A, 2 influenza B. Tapi starting 2026, dia dah tukar kepada 3 saja. 2 influenza A dan 1 influenza B. Sebab tu kita cakap tiap-tiap tahun perlu sebab tiap-tiap tahun berlainan jenis strain virus. Ya? So dia macam sama macam you punya handphone, kena ada update. You dah update dah 2 bulan lepas. Tapi kalau ada baru punya bugs, ada baru dia punya teknologi, you kena update juga. Okay. So ini penting untuk healthcare workers. Kenapa? Sebab kalau lah you dapat influenza vaksin, influenza virus, kemungkinan besar memang tak datang kerja lah kan. Demam tinggi, you tak sihat dan you takut juga merebak kepada orang lain. So bila macam tu nanti ada impak lah dekat fasiliti kesihatan. Ada nanti kekurangan pekerja, ya, maybe kena suspend some services, ya. Yang paling teruk ialah kalau kita datang, kita tak tahu, kita infect kepada orang-orang lain. Itu yang kita tidak nak. Okay, so siapa yang layak? Okay, actually kalau kriteria program KKM, dia adalah kategori anggota yang berisiko dan bertugas di tempat yang berisiko. So maksudnya dia tak kisah kalau you macam PPK ke, you PRA ke, you MLT ke, tapi kalau you tempat bertugas tu berisiko, klinik kesihatan, jabatan kecemasan ataupun ward pesakit, ya, ataupun makmal, yang itu memang kena. So saya bagi contoh, kalau macam dia staff nurse tapi bertugas di admin. So maksudnya mungkin cakaplah unit OSH. Dia perlu ataupun tidak perlu? Cuba you fikir. Nanti lepas dia ada quiz. So kena tengok semua slide ni. Ada soalan bocor dah tu. So apa manfaat yang kita cakap? Kalau bolehlah kita nak lindungi diri sendiri, lindungi pesakit dan lindungi di tempat kerja. Ya, sebab kalau boleh kita nak kurangkan risiko jangkitan ni bertularan antara family members, antara you punya colleagues dan dengan juga pesakit. Ya. So kita nak kurangkan macam jangkitan lah nosocomial ni. Karena kalau boleh kita nak lindungi kita punya anak-anak, mak ayah, ya, ataupun kalau kita ada keluarga mara yang ada immunocompromised, ada kanser, ada TB, mengandung, itu pun kita tak nak juga. Ya. Oleh tu kalau kita boleh putuskan rantaian, kalau kita boleh lindungi golongan-golongan yang berisiko ni, insya-Allah kita boleh kurangkan juga risiko untuk morbidity dan mortality. Ya. So ni dia punya program sangat-sangat taklimat ni pendek. Ni lebih kepada orang yang bertugas unit kepas yang di setiap klinik. Macam mana kita nak
tengok carta ahli kerja program untuk vaksinasi influenza. So kita kena kenal pasti dululah anggota yang layak. Ya, kita kena buat jadual, ya, verbal consent saja pun boleh. And then kita kena uruskan mana nak bagi suntikan tu. Tempat yang senang, ya, tempat yang sesuai, masa yang sesuai dan cara yang betul. Ya. Lepas kita dah buat semua tu, saya nak tanyalah ada ke daripada unit kepas yang memang rekod dalam MyVAS secara selepas tu. Tu saya tak tahu sebab saya pun tak nampak lagi kalau dia rekod dalam MyVAS. Tapi yang saya tahu dia memang ada laporan written lah yang dihantar kepada unit kepas. Ada Ada Dr. Alia? Ada yang MyVAS? Ada. Ada. So kalau saya buka saya punya MyVAS lepas saya cucuk dia tulis kat situ ke? Dia sepatutnya dekat mana kita dapat vaccination tu, nanti staff nurse dekat situ akan masukkan dalam MyVAS. Dia ada written and also MyVAS. Adalah. Okay, nanti saya check. I pun tak pernah check I punya. Okay. Tapi yang nombor 6 tu yang very important yang saya nak highlight. Kena ada pantauan dan susulan. Maksudnya kena juga walaupun mereka healthcare workers kena inform lah kalau ada yang ada adverse effect ya daripada vaccination. Sama ada dia naik ruam ataupun dia memang ada severe allergic reaction, itu semua kena ada nota catatan dan kena bagi tahu kepada unit kepas. Ya. Nombor 2 ialah macam mopping. Sama macam MRSIA, mopping semua tu ada yang tak datang ataupun ada yang bercuti, yang tak sihat hari tu. Ya, yang itu pun you kena follow up balik. Bila boleh bagi, dan kalau boleh kumpulkan mereka semua pada satu tarikh dan habiskan. Ya, yang pending patient semua tu. Okay. So daripada pelaksanaan dan segi pemantauan, yang ini lebih kepada dekat orang dekat unit kepas lah ya. So yang untuk kita tengok kalau hijau tu, fasiliti pelaksana. So you kena menjalankan sesi suntikan, you kena buat mopping up untuk orang yang tak datang ataupun tidak hadir. Ya, pastikan rekod MyVAS dah dimasukkan. Lepas tu kalau yang ada yang lagi layak dan ada juga leftover ke, ada orang memang tak nak ambil sebab dah ambil dekat private ataupun dekat luar, tengok yang mana yang layak lagi, kumpulkan balik dan bagi sampai habiskan dia punya vaksinasi. Ya. Untuk kalau boleh kita nak pastikan pembaziran tu secara minimum lah. So you akan buka vial bila ada cukup patient, ya. So kalau boleh tu janganlah buka untuk satu sahaja kalau yang dah yang tak datang tu. You kumpulkan pada hari satu, banyak orang baru buka. So the main agenda and the main information is kenapa nak buat suntikan vaksinasi influenza ialah untuk lindungi diri sendiri, lindungi pesakit dan lindungi keluarga. Ya. So yang tengok itu ada mitos. Saya sihat so saya tak perlu vaksin. Boleh, you boleh sihat. Maksudnya you takkanlah demam setinggi, batuk sesama pun maybe mild sahaja. Tetapi you boleh jangkit kepada orang lain. Itu yang kita tak nak. Ya? Ataupun kalau saya cucuk lepas tu bau saya demam, bau saya tak sihat. Actually yang dia cucuk ni dia virus yang dah mati. So dia tidak akan menyebabkan you untuk dapat influenza. Ya, tapi memang ada side effect daripada vaksinasi. Saya tak nafikan yang itu. So ada yang ringan, ada yang berat. So yang ringan tu kadang-kadang tempat cucuk tu sakit ataupun berlebam, tangan tu rasa lenguh, setengah-setengah badan, setengah orang mungkin ada demam, demam yang mild fever lah. Tapi yang kita tak nak ialah kalau boleh ialah adverse effect yang teruk. So teruk tu ialah anaphylaxis, ya, allergic reaction yang teruk. So yang itu dah bibir bengkak, mata sembab, dah nafas pun dah sempit, berbunyi, ya. Itu semua kita tak nak sebab dia boleh menyebabkan nanti collapse.
Okay, so yang ini lebih kepada data reporting ataupun return bulanan. So I think semua unit kepas dia adalah Dr. Fazli dengan unit kepas ada bagi kan. Dia punya Google spreadsheet mana nak isi, ya, macam mana nak isi. Yang ini saya pun kurang pasti, tapi yang saya pasti, betulkan saya kalau salah Dr. Fazli, you kena submit sebelum 5 hari bulan, bukan pada 5 hari bulan ataupun selepas. Betul ke? Dr. Fazli ada lagi ke? Dr. Alia, okay, nanti lepas ni, lepas kita punya talk, saya akan share satu Google Form. So, staff yang berminat untuk dapatkan, saya hope ramailah boleh isi Google Form tu dan nanti plannya pemberian vaksin tu akan dijalankan di KK masing-masing lah. So, untuk pengetahuan semua, macam Dr. Alia cakap, previously kita punya take up vaccine rate around 50% sahaja. But this year saya beli lebih. Saya beli up to 60% lah. So saya harap lebih ramai yang akan ambil lah vaksin ni. Okay, sebab macam Dr. Alia cakap, KKM punya aim adalah 80%. So there's no such thing as vaksin tak cukup ke apa ke, tak ada. So lepas talk ni saya akan share Google Form link tu. So you all boleh isi Google Form tu untuk dapatkan vaksin masing-masing. Okay. Okay, thank you Dr. Fazli. Okay, ini tak payahlah definisi data ni tak apa. Okay, so directory ni macam mana nak contact? Kalau you tak tahu siapa you punya unit kepas dekat fasiliti masing-masing, ada Gmail. Tapi kalau you betul-betul tak tahu staff nurse mana yang in charge ataupun MO mana yang in charge, maybe you boleh tanya you punya FMS lah, ketua klinik. Ya, siapa yang in charge unit kepas kalau you nak bagi nama, terlupa, nak isi Google Form nanti ke. Okay, so yang ni saya buat satu slide sebab dah habis. See, singkat sangat, cepat sangat. Okay, so untuk slide ni dia macam quiz. Ya, ada 3 ataupun 4 soalan je. Very very simple. So kalau menang dia dapat Grab voucher RM15. So saya harap kalau boleh tak you all ambil you punya handphone, buka the camera app and then cuba join guna QR. Kalau cuba join guna QR, so kita tengok. Ada. Okay. Banyak juga. Okay. Sekejap. Sekejap je. Sorry kita start. Join. Okay. So,
Soalan pertama, ni tak ada mengena dengan you punya slide hari ni. So, apa energy level you sekarang? Baru makan, tengah nak tidur ke? Nak balik rumah? Bosan? 194. Oh, satu pun ada lagi. Okay lah, banyak jugalah energy you baru. Okay. Not bad. Ada lagi jawab ke? Kita bagi lagi 5 saat. Okay. So nampak kebanyakannya energy level 3, 4. Okay. So maksudnya ada brain power lah untuk jawab soalan ni. Okay. So, nombor 2. Kalau you tak kat kerja, mana lagi kat sekarang ni you would be at? If you weren't at work, where would you be? Mall. Vacation atau bilik. Oh, kena nasi lemak. Very interesting jawapan-jawapan. At the beach. Panas ni. Oh, jadi driver pun ada. Okay. Okay, so nampak semua dah bangun. Semua aktif. Okay, semua menjawab. Okay, very good. So kita akan start quiz. Ya? Yeah? Okay. Okay. So, lepas ni cara nanti kita dah tahu siapa yang pemenang nombor 1. Nanti boleh tolong hantar macam DM dekat saya ataupun Puan Nurul, you punya handphone number. Baru saya boleh bagi Grab voucher tu ya. So nanti saya perlu you punya handphone number. Ada anti-influenza. Alamak. Dia tak berkesan lah kalau dia punya talk ni ada anti-influenza. Okay, jom kita start. So ada time ya untuk jawab. Lagi 12 saat. Banyak lagi tak jawab ni. Oh, 44 je jawab. Okay, so kita tengok mengapa kita perlu ambil vaksin setiap tahun kalau sebelum ni kita dah ambil vaksin. 44% cakap ada perlindungan herd immunity, memerlukan vaksinasi berterusan. 30% cakap virus sentiasa bermutasi. Ataupun 11% cakap kekebalan dari vaksin sebelum ni berkurang. So, kalau yang herd immunity untuk influenza kita tak ada tau untuk herd immunity. Actually sebab jawapan dia ialah sebab virus sentiasa bermutasi. So every year you dapat different strain of virus. Ya, sebab itu you perlu dapatkan vaksinasi influenza yearly ataupun tiap-tiap tahun. Ya. Okay. Ingat tau 20 saat je tau. Okay, so number 1, fastest. Siapa paling cepat dan paling tepat? Tu cara dia ranking. Okay, next. Apakah yang perlu dilakukan jikalau staf mengalami reaksi teruk selepas suntikan? Apa perlu buat? Cepat-cepat. 12 saat lagi. Oh, okay. 50 pernah jawab. So, berikan rawatan pertolongan cemas, anaphylaxis protokol, 80%. Laporkan kejadian kepada pihak pengurusan 16%, elakkan memberi makanan minuman sehingga bantuan tiba. Semua jawapan yang betul, tetapi apa yang kita cakap the best answer, ya, yang paling tepat. So berikan rawatan pertolongan cemas ataupun anaphylaxis protokol. So you kena bagi rawatan kepada healthcare worker yang mengalami anaphylaxis. Lepas tu baru you boleh laporkan kejadian kepada pihak pengurusan. Ya? So, okay. Next. Apa berlaku jikalau anggota staf bercuti semasa sesi suntikan? Alamak, mana ni? Okay. Apa yang berlaku jikalau staf bercuti semasa sesi suntikan? Apa tekan? Next. Show answer. Okay. Mengatur semula temu janji. Nampak? Okay. Apa perlu buat?
mengatur semua temujanji, menghantar staf pengganti, menyediakan perkhidmatan suntikan bergerak. Wow, macam klinik bergerak pula. Okay. Semua dah jawab. 83% mengatur semula temu janji pada tarikh lain. 11% menghantar staf pengganti. 6% ada suntikan bergerak. Klinik mana saya nak tahu yang menyediakan perkhidmatan suntikan bergerak? Itu pun saya interested. Tak pernah dengar lagi. So actually kita akan reschedule lah ya bagi temu janji yang baru pada tarikh yang lain. Ya. Untuk menghantar staf pengganti tu, kadang-kadang setengah klinik dia ada waiting list. Cakaplah dia punya kuota tu cakap dah penuh. Dah telefon Dr. Fazli memang dah penuh tapi dia nak juga. So kalau ada yang tak datang dan masa tu tapi you punya backup ada, bolehlah ganti. Tapi actually kita kena reschedule lah for yang defaulters. Okay. FR number 1, 3 out of 3. Okay. Last. Adakah petugas kesihatan yang hamil layak untuk menerima suntikan vaksin influenza? Ni saya bagi sebab saya pun prego. So saya pun nak tahu you all bagi nasihat macam mana. Kalau mengandung boleh tak dapat influenza? %60 cakap yes, 38% cakap tak, 2% cakap tak tahu. Tak apa, kita tengok macam mana. So actually, walaupun you hamil, you layak untuk menerima suntikan vaksin influenza. Bila nak bagi? Actually, there is no wrong time to bagi. Kalau first trimester pun boleh bagi juga. Ya, tapi yang paling afdal ialah third trimester. Kenapa? Sebab kita nak bagi passive immunity kepada bayi lah dalam kandungan. So boleh saja untuk menerima suntikan vaksin influenza kalau you hamil. Okay. So, siapa yang number 1? Mir. 4 out of 4 questions all correct. Oh, congratulations. So, this one, you ingat berapa? So, this one is a poll. So, what percentage of healthcare workers currently vaccinated against influenza? Berapa ingat? Ini slide nombor 2. Kalau tak tahu, maksudnya tak nampak lah tu. Dr. Fazli pun ada cakap. So, berapa? How many do you think? Daripada golongan warga KKM, berapa yang ambil uptake untuk influenza vaksin? Kita bagi lagi 10 saat untuk siapa-siapa mau jawab. Okay. So actually yang ni poll sahaja. So yang ini soalannya 50.75% warga KKM yang currently vaccinated against influenza. Tapi kita punya aim ialah 80%. Ya, kita aim at least 80% daripada warga staf kami ya mengambil influenza vaksin. Okay. Mana dia? Okay, saya stop sharing dulu. Saya buka saya punya. Okay, itu saja. So number 1 was Mir. Mir, kalau boleh hantar you punya phone number kepada Puan Nurul ataupun nak DM saya pun boleh, PM tepi pun boleh. Ya. So nanti akan dapat voucher untuk Grab lah, RM15. Tahniah. So saya nak tanya ada siapa-siapa ada soalan ke? Oh, itu Mir tu Amira ke? Nur Amira. Betul, okay. Nanti boleh PM tepi lah you punya phone number. Ke Puan Nurul dah tahu phone number? Nanti kita bagi email untuk e-sijil, nanti boleh contact kita melalui itulah. Okay.
Ingatkanlah memang ada voucher untuk you ya, Nur Amira. Okay. Ada soalan apa-apa ke? Sebab kita tengok ada 3 orang kat tangan. Leswiti, Dalina Muhammad dengan Linda Lin. Ada apa-apa soalan ke daripada ketiga-tiga? Ke tertekan ke? Jangan tertekan button tak apa, jangan tertekan. Okay, rasanya mungkin ni kot. Mungkin mereka tertekan button angkat tangan agaknya. Yang lain ada soalan ke? Ada yang nak tanya ke? Ada orang gelak. Terima kasih sampai juga lawak saya. Okay. Ada persoalan ke atau ada yang rasa macam nak tanya? Sebab masa ni kita ada peluang untuk bertanya lah. Sebab kalau tengok tadi masa doktor buat poll pun sebenarnya persentage petugas kesihatan yang mengambil vaksin influenza ni pun orang kata lebih sikit je daripada separuh. Sebenarnya kalau boleh kita nak lebih ramai yang ambil vaksin influenza ni. So untuk yang mengandung pun macam Dr. Alia kata tadi sebenarnya tiada masalah pun untuk mengambil vaksin influenza ni. Jadi saya harap para Doktor, saya ada soalan. Okey ya Dr. Ganesh. Silakan. Okey, doktor, jika suntikan diberi tahun lepas Ogos influenza kan? Yes. Boleh ke kita bagi Jun tahun ini ataupun perlu tunggu 1 tahun baru boleh bagi? Actually according to WHO, yang you kena tengok tu for Jun tahun ini, dia guna strain apa? 2026, 2027. Kalau you pastikan you punya strain tu is different, dia bukan baki daripada 2025, 2026 punya, it doesn't matter. Dia tak perlu 1 calendar year sebab dia memang berlainan vaksin. Okay doktor, thank you. Ada lagi soalan lain yang nak bertanya seperti macam Dr. Ganesh tanya betul. Kadang-kadang kita faham, ada orang faham setahun sekali tak kira bulan berapa. Ada orang faham setahun sekali tu dia kira sampai 12 bulan. Bukan setakat 12 bulan, dia kira siap 8 hari bulan 8 dia ambil, 8 bulan 8 lah. Dia nak tahun ni baru dia nak ambil semula. Jadi kalau ada persoalan sebegitu rupa pun saya harap clear lah sebab maksudnya kita kena tengok sendiri masa yang kita ambil yang dulu tu baki ke bukan. Kalau memang strain yang sama mungkin boleh tunggu, tapi kalau strain yang lain bermakna bolehlah kita untuk daftar dengan unit kepas. Okay, Encik Syahrudin Jaafar ada nak tanya ke? Ya, Assalamualaikum doktor. Ya. Dengar tak? Boleh dengar. Saya ni Encik Syahrudin daripada Pejabat Kesihatan Seberang Peraya Utara lah, kena dengan doktor. Ya. Setiap tahun ni memang saya tak terlepas lah nak ambil suntikan influenza tu kan. Ya. Cuma soalan yang saya tanya ni, kalau kita ambil secara... Ya, apa dah? Hello, dengar tak? Dengar tak? Boleh Dengar, teruskan. Ya. Soalan saya, kalau kita ambil suntikan ni berterusan tiap-tiap tahun, apakah dia punya jangka masa panjang tu akan menyebabkan kerosakan pada tubuh badan kita? Itu soalan saya lah, saya nak tanya tu. Boleh. Thank you tu soalan tu Cik Syahrudin. Okey, sama. Terima kasih, sama. Apa actually kita kena tanya, banyak ni bukan sesuatu saya cakap kerisauan yang luar biasa. Banyak orang pun takut kan, ada was-was dengan vaksin. Kenapa tiap-tiap tahun nak masuk vaksin? Ya, apakah long term side effect untuk vaksin ni? So actually untuk vaksin influenza yang saya baca lah ya, dia yang paling long term study pun ialah 18 tahun. Maksudnya kalau dia follow up patient tu 18 tahun yang ambil influenza vaksin tiap-tiap tahun, tak ada nak cakap side effect kepada nak cakap you punya fungsi hati, buah pinggang, lagi tinggi risiko untuk jangkitan kuman ataupun tinggi risiko untuk serangan jantung ataupun kanser, itu semua tak ada lah. Ya? Sebab apa tujuan vaksin tu? Vaksin tu ibarat macam cakaplah you punya virus tu ialah penjahat dalam badan. So vaksin tu ialah untuk dia bawa gambar ni kepada askar dalam badan, tengok kalau ada penjahat muka macam ni dia jahat. So ni kena lawan. So penjahat tu tiap-tiap tahun berlainan muka dia. So dia bagi muka yang baru sahaja. Dia bagi contoh.
So nak cakap ada lingering ataupun long term side effect kepada badan disebabkan vaksin yang didapati daripada tiap-tiap tahun tu memang tak ada lah Encik Syahrudin. Saya harap saya jawab soalan tu. Ke ada nak tanya lain ke? Ada lagi soalan lain ke yang nak bertanya? Okey, saya harap daripada unit kepas ada apa-apa penambahan ke? Okay, Assalamualaikum Puan Nurul, Dr. Alia, thank you for the interesting talk. Saya ada voucher Grab Okay, saya just nak add on some. Saya just nak add on je and in response to Dr. Kanesh punya soalan tadi kan. Okay, untuk staff PKD Hulu Selangor, sebelum ni saya ada buat juga kan, saya ada buka juga kelab you apa nama untuk siapa yang memerlukan dia punya term tu vaksin tambahan lah tahun 2025 kan. So untuk makluman, vaksin yang sebelum ni adalah baki. Bukannya vaksin strain yang kita baru buka this year ni adalah another strain, maknanya yang latest vaksin lah 2026-2027. Jadi untuk siapa yang yang telah dapatkan vaksin earlier of the year, tak ada masalah untuk dapatkan vaksin yang terbaru ni walaupun tak mencapai setahun lagi, sebab it's a different strain. Okay, untuk PKD Hulu Selangor lah. Okey, terima kasih Dr. Fazi. Puan Syahza Syahrin, ada nak bertanya soalan ke? Ya, Assalamualaikum Doktor. Hello. Teruskan. Boleh dengar. Puan, Doktor nak tanya, anak saya awal tahun baru ni, Doktor diagnose ada asma 4 tahun. Doktor tak saya ambil vaksin influenza lah untuk dia. Kalau untuk patient yang budak untuk asma ni pun disuggest untuk ambil setiap tahun juga ke doktor? Ya, soalan yang elok. Actually untuk budak memang masa kecil, masa kita buat yang immunization untuk sampai dia umur 1.5 tahun tu ada influenza. Tapi lepas tu actually untuk budak yang berisiko tinggi, yang ada masalah kesihatan, asma ataupun yang tinggal dekat hostel, kita suggest memang tiap-tiap tahun untuk dapatkan influenza vaksin. Sebab bila dia dapat influenza tu, dia boleh bagi asthma attack yang lebih teruk. Itu yang kita nak prevent. So boleh saja walaupun 4 tahun. Okey, baik doktor. Terima kasih. Sama. Terima kasih kepada Puan Syahza. Doktor kat sini dekat bahagian chat ni kita ada satu soalan dari PKK Kinabatangan Sabah. Saya nak tanya berapa lama tempoh inkubasi virus influenza? Terima kasih. Doktor tertutup mic. Boleh dengar ke sekarang? Okey, dah. Boleh dengar sekarang ya. Okay. So untuk incubation untuk influenza, okay, actually kalau kita tengok selalunya antara 1 hingga 4 hari. Ya. So dia berbeza ikut dia punya strain. Dia ada influenza A, ada influenza B. So kalau influenza A tu selalunya dia akan lagi cepat. Boleh the next day pun you dah ada simptom. Ya, influenza B tu boleh lama sikit, 1 hingga 4 hari. Daripada first you exposure kepada pesakit ataupun saudara mara yang dapat influenza. Sebab tu kita cakap kalau nak bagi profilaksis, cakap you tinggal satu rumah dengan suami dapat influenza. Ya, kita cakap dalam masa 48 jam tu boleh dapat lagi profilaksis, makan ubat untuk kurangkan kebarangkalian untuk dapat influenza. Okay, ada lagi soalan lain ke yang nak bertanya? Okay,
Jadinya saya rasa Saya ada soalan. ada lagi. Boleh Puan Fatin, silakan. Okey, saya nak tanya untuk influenza vaksin ni dia ada 2 batch dikeluarkan kan pada bulan Mac dengan September, betul tak? So untuk influenza vaksin it depends sebab vaksin batch ikut hemisphere. So maksudnya WHO ada 2 different batch of vaksin. Satu untuk utara, satu untuk selatan. So maksudnya untuk sekitar Asia Tenggara ni kita ambil dia punya selatan, vaksin selatan, Southern Hemisphere. Okey, kalau seseorang tu dia ambil batch yang March punya, so untuk yang next year dia kena ambil yang batch March punya ke sebab dia punya jangka hayat tu? Dia bukan ikut jangka hayat. Dia kena tengok dia punya strain. Okay, cakap macam saya tinggal dekat Malaysia, saya bukan nak pergi bercuti mana-mana, memang sebab saya mengandung, saya nak dapat influenza vaksin. So saya akan ambil yang spesifik dekat vaksin tu, dia akan tulis itu Southern Hemisphere strain apa. Influenza A nama apa, influenza A nama apa, influenza B nama apa. Sebab dia berlainan daripada yang kalau saya nak ambil influenza vaksin sebab saya memang nak pergi bercuti ataupun nak duduk lama dekat say Canada. So saya kena ambil influenza vaksin untuk Northern Hemisphere, untuk utara. Dia berlainan. So kalau batch bila dia keluar tu, you kena tengok sometimes 2025, 2026, 2026, 2027 kita tengok sebab musim influenza tu berlainan berdasarkan kepada kutub. So musim influenza kalau macam untuk kutub lebih kepada utara, you punya US, Canada, semua tu kita tengok dia lebih daripada September hingga Disember. Untuk Malaysia punya kita dah start January sampai March. Kita kena tengok bukan bila batch keluar tarikh ikut bulan, tetapi kena tengok bila apa dia punya strain. Untuk kutub mana? Kutub utara, kutub selatan. Dan tarikh dia 2025, 2026 ataupun 2026, 2027. Dia tak payah ikut bulan. Okey, jadi kiranya tak ada masalah lah kalau saya ambil vaccination tu pada bulan 10 tapi yang vaccination tu dia dikeluarkan pada bulan 3 punya. Saya ambil pada bulan 10. Saya cucuk pada bulan 10. Tak ada masalah. Kena pastikan apa dia punya batch, tahun berapa tu. Dia saki-baki tahun lepas ke you dapat sebab tu you dapat March, ataupun dia memang khas untuk tahun ini. Okey. Sebab kadang-kadang untuk setengah klinik ataupun even masa hospital ada promotion yang dia cakap murah influenza, kena tanya apa strain, ni tahun berapa punya. Kalau itu tahun contoh itu adalah tahun 2026. Dia kena okay 2026, 2027. Dia akan macam tu, dia ada 2. So you kena tengok. Okey, faham. Okey, ada soalan lagi ke? Puan Mira macam nak bertanya ke Puan Mira Roslan? Saya tertekan agaknya. Okey, alright. Cuma saya nak tanya, baru ni saya rasa dalam bulan 3 ke bulan 2 saya kena influenza. Okey, teruskan. Lepas tu sebab sepanjang hayat saya tak pernah kena. Saya tengok kawan saya different symptom. Macam dia kalau setengah orang dia demam. Dan sakit badan. Macam saya ni batuk tak ada, demam tak ada, hanya sakit badan je. Tapi teruk jugalah. Itu memang sebab kita ingatkan kita tak kena kan. Okay. Jadi saya nak tahu simptom tu memang macam tu ke? Dia tahap nak cakap semua orang mengalami simptom yang berlainan. Ikut also kita cakap tahap imuniti dalam badan. Cakap you ada masalah kencing manis, asma,
ataupun masalah jantung. So mungkin you punya keberatan untuk penyakit tu lagi teruk. Kalau you jenis yang tak ada masalah, no comorbid, mungkin lagi kurang. Itu nombor satu. Nombor dua ialah strain. Apa jenis influenza? Ada influenza A, ada influenza B. So kadang-kadang kalau you pernah buat influenza kit tu dia tulis tu A, B ataupun negatif. You boleh tengok. So berdasarkan strain pun keberatan penyakit pun berlainan juga. Okey, jelas. Okay. Ada soalan lain ke daripada audiens? Okay, saya rasa sunyi dan sepi tu menandakan tak ada soalan dah lah ya Dr. Alia ya. Sebab tengok tak yang angkat tangan pun tiada. Maka saya berharap tuan-tuan dan perempuan dapat orang kata ilmu dan perkongsian daripada Dr. Alia mengenai program vaksinasi influenza bagi petugas kesihatan lah. Kita berharap ya doktor, semoga tahun ini petugas kesihatan yang mengambil vaksin influenza ni akan orang kata lebih tinggilah berbanding yang kita catat, statistik yang kita catat buat masa inilah. Ini bukan apa, sebab kita petugas kesihatan ni kadang-kadang kita tak tahu dengan siapa kita bertembung, dengan siapa kita berjumpa. Kadang-kadang mungkin dekat klinik ataupun semasa kita bertugas, kita memang dah pakai PPE ataupun kita dah pakai mask dah, ataupun precaution kita dah ambil dah. Tapi kadang-kadang bila kita dah cabut semua benda, kita nak pergi makan je. Kita tiba-tiba bertembung tanpa sengaja ke dan sebagainya. Inilah orang kata punca yang tak disangka. Mungkin bukan masa kita tengah membuat rawatan kepada pasien, tapi kadang-kadang kita, sebab kita dalam fasiliti yang mana memang orang datang kat kita adalah orang yang tidak sihat. Jadinya kita mungkin, kita just nak pergi toilet, kita cuma nak pergi makan, kita bertembung pula mereka semasa kita keluar daripada fasiliti kesihatan tersebut lah. Jadi ini antara benda yang kadang-kadang kita sebagai petugas kesihatan kita terlepas pandang. Kita hanya pandang masa kita memberi rawatan. Sebab tu vaksinasi ni adalah salah satu langkah pencegahan yang boleh kita ambil untuk mengelakkan kita dari kena influenza lah. Right? Okay, so dengan ini sebagai penganjur, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Alia Hazwani daripada KK Serendah atas perkongsian yang saya rasa cukup bermakna, cukup orang kata ilmu, bukan sekadar pasal vaksin tapi juga pasal influenza, dan soalan-soalan yang diberikan oleh tuan-tuan dan perempuan memang membantu audiens yang lain. Sebenarnya kadang-kadang kita tak terfikir pun nak tanya, tapi sebenarnya kita pun ada persoalan yang sama lah. So untuk e-sijil kita dah letak dekat bahagian chatting, nanti di ruang chatting. So yang tu tuan-puan boleh claim lah e-sijil. So dapatkan e-sijil kat situ lah. Jika ada sebarang masalah boleh hubungi kami lah. Okay Dr. Alia, thank you so much. Orang kata sentiasa sokong kita punya program. Yang ni dah kali kedua kita jemput Dr. Alia. Dia dengan Dr. Kanesh memang the best orang kata speaker lah, penceramah yang orang kata memang rugilah kalau kita tak dengar perkongsian daripada mereka. So kepada yang lain, semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik dan dengan penceramah yang orang kata kita cuba cari yang orang kata pakar dalam bidang tersebut lah. Alright? Okay, so dengan itu saya mengundur diri. Okay, thank you to Dr. Alia, thank you juga pada semua yang hadir pada hari ini, dan terima kasih juga kepada unit Kepas Hulu Selangor atas inisiatif untuk membuat CME mengenai program pemberian vaksin influenza kepada petugas kesihatan. So semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Okay.